Okay, Assalamualaikum guys. Selamat petang. Macam Junam tak tu 1000 pip. 1000 pip. Dah cakap dah semalam. Okay, cuma sekarang dia dah tutup gap. Dia turun tu dia tutup gap, nampak sebelah tu. Dia tutup gap, lepas tu dia terbang balik ke atas. So, kita dah nampak dia ni buat BO. So, kat mana kita nak counter? Okay. Cuma kalau kita nak masuk sekarang agak risky sikit lah. Sebab kat sini dia ada satu bullish tau. Aku tunggu dekat area atas ni. Okay. Aku tunggu kat area atas ni, which is the last one zone lah. Antara 88 sampai 100 tu. Ya, 120 pip tu. Volume dia yang besar ni, besar gampang. Okay. So kita akan cuba pecahkan. Ini daripada H1 lah Kat atas tu aku akan monitor untuk sell. M30 ada apa? Yes, M30 still ada zone kat situ. Nampak lebih kurang zone dia H1 dengan M30. Tengok M15. Okay, so dekat M15 aku ada satu zone yang if dia sampai, aku akan monitor dulu kat mana ni. Nampak ni, kat area situ aku akan monitor dulu untuk kita masuk. Alamak, boleh tu. Okay, so dekat area situ 8889 ni kan, dalam tu nanti aku akan monitor dekat lower time frame, tengok apa dia buat. Okay, cuma zone dia ni agak besar. Mungkin kita akan masuk 2 kali. Mungkin tidak, mungkin ya. Okay, harapnya tidak lah masuk 2 kali. Sebab zone dia tu besar. Takut dia kena SL dulu ke, turun ke. Kalau kita nak tunggu ujung tu pun boleh juga. Tapi apa-apa pun aku akan tunggu dekat lower time frame. Aku nak tengok apa dia akan buat. Alright, tapi itulah zone dia sampai 100 tu. Zone last ni, bukan 100 ni. Berapa ni? Dia ya semua ni. Candle 102. Okay, 102 tu last. So dalam zone tu kita akan monitor untuk kita counter S. Rasa cuma kalau kita counter S sampai mana, adakah dia akan respect tempat yang dia buat BO ni. So kat area sini pun kita akan monitor tengok. Okay, dekat area sini kita akan monitor tengok dia buat apa. Sini ada satu, the last one tu pun ada satu. Okay, so kalau dia turun, ini turun sikit ni pun dah beratus pip guys. Okay, kalau kita dapat masuk S kat sini yang turun ni, nampak 160 pip, 100 pip ke atas lah. Sekarang saya tak semua 100 pip ke atas tu, sebab dia punya volume tu terlampau besar. Okay, gerak sikit dah berpuluh-puluh pip. So mana yang trade SL 20 pip tu dekat goal lah, hati-hatilah hati-hatilah. Sebab dia batuk sikit. Ini bukan batuk ni, dia jeling je. Dah 30-50 pip lah. So apa-apa nanti kita akan monitor kat zone atas First tempat dia buat breakout M15 tu, kat situ kita akan monitor. Tak tahu lah, takut dia dah respect lah ni. Tengok M5 M1. Okay, so if kalau dia turun, ini dia terus turun, dia buat breakout yang zone kecil yang ni, possibility untuk dia turun terus tu ada. Okay, tapi kalau dia naik balik pecah, mungkin dekat sini kita akan monitor, tapi terlalu hampir, takut dia lajak sikit area atas ni. Apa pun nanti aku akan monitor lah. Okay, nanti aku akan update. Tapi ini adalah zone dia untuk kita monitor counter S. Rasah last ini zone last ni. Ini zone last. Kenapa kita nak masuk? Macam aku cakap tadi, higher time frame sebelah semua dah buat breakout. Dekat sini ada satu bearish engulf. Ni ada BO, bearish engulf, zone resistance. So ada reason untuk kenapa kita nak masuk. Cuma dekat sini je kita kena tunggu confirmation. Alright, apapun tetap santai di posisi.